Rambut corohnya. Biasa nak tunjuk lighting. Okey, kena tekan beg kuning ni. Saya tahu dia boleh pakai sendiri. Yang ni boleh pakai sendiri. Ini pun boleh pakai sendiri tak? Yang ni lah. Ini yang problem ni sebenarnya. Macam kenal tu. Dekat kiri lah. Yang mana? Oh yang ni. Ni memang. Wih, kenapa muka aku gitu? Kenapa rambut aku gitu? Maksudnya besar kecap nak balah kau guna. Aku rasa aku ada hilang something. Hilang apa? Bini yang mana? Sampai? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram semua. Anda bersama dengan saya AI Pai Geram. Tapi. Ni, aku lipat dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lama kau sampai dia ini buat pendek. Dia boleh pakai satu tiga yang ni atas ni. Boleh dia. Ayolah tak payah baju. Bagi ni. Yang nak lekat. Yang dia dah lekat tu. Semua kan makan benda ni tu. Mana? Aku beli benda ni je. Tadi aku dah makan. Mak. Hi guys. Bang. Dia bila teluk belanga ni tak payah cantik pun lipatan atas ni. So macam tu lah. Biar Api, biar Adam makan. So macam mana perjalanan? Oi, agak penat lah sebab puasa ni ya. Ya, Rasa orang lain bawa kereta tadi. Okey, kurma. Macam mana? Okey. 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 Rambut corohnya. Biasa nak tunjuk lighting. Okey, kena tekan beg kuning ni. Lepas ni kita penat sikit. Pak, beres pak? Beres, nama? Apa handsome ah? Terima kasih. Masih pegang kamera, saya lama tak pegang kamera. Okey guys, Sarahil wa Fahir Ahmada. Hari ni aku nak buat konten bersama Pak Ipia. Dan hari ni kita orang kat MyTech. Kalau kita kaya kan. Berguna ni kalau seorang satu buat kita kan. Aku tahu aku nak buat apa. Meja snooker. Salah. Buka benda-benda haram. Jangan. Sebab benda-benda haram ni mesti akan kaya. Percaya Tapi tak berkat kat akhirat nanti. Dia kaya memang kat dunia. Berkat tu kat akhirat. Aku tak nak kawan aku kena impak dengan api weh. Ya. Datang itu. Macam teman-teman dinosaur. So, sekarang ni kita orang semua dah sampai. Masa yang ditetapkan balik pukul 8. So, kita orang sampai awal lah. Tadi pun aku dah tak ada mood lah sebab aku tak suka sangat benda-benda main masa ni. Kalau cakap pukul 8 lah kena datang sebab aku kurang sikit babak masa ni. Okey. Apa maksud CIDB? Cinta itu dalam buruk. Apa? Cinta itu dari berkawan. B. Cinta itu dari berkawan. Betul lah. Itu dari kawan Malaysia. Relax lah Malaysia. So, ini adalah random vlog saja apa yang AI team buat dan apa yang kita orang akan hadap hari ni sepanjang hari pertama. So, saya pun dah tak tahan nak pergi Jamban. Menahan kencing daripada tadi lagi. So, kita masuk dalam dulu. Kita tengok ada apa dekat dalam. Dekat Absolute Bazaar ni bersama kawan-kawan yang dah lama saya tak buat konten dengan diorang. Dan diorang pun tak buat konten dengan saya. Jadi, let's go! Let's go. Kawan dalam bahaya. Ada kawan dalam bahaya. Ada kawan dalam bahaya. Lidah pula. Sampai lah Pak Ibu lampu. Ini guna tau. Guna Kalau nak beli tekan dekat beg kuning Okey. Saya tahu dia boleh pakai sendiri. Yang ni boleh pakai sendiri. Ini pun boleh pakai sendiri tak? Yang ni lah. Ini yang problem ni sebenarnya. Adjust sikit. Okey dah tu. Baju kat luar. Kalau Teluk Belanga, baju kat luar. Adjust sikit. So sekarang ni kita orang dah sampai dekat pintu masuk MiTech. Dah, bukan MiTech, MyTech. Sama juga. Ejaan ni macam mana? MITEC. Ha, MiTech. MiTech.
MTEC. Kalau My macam mana je anda? MY. MY. Ni MI. Mi Mi. Tech. Bukan Tak. My Tech. Mi, ME, try je Mi. ME. Tak, MEE ni ada. My Tech ke Mi Tech? Mi tak. Mi Tech. Semua orang salah. Mu salah. Tak, macam mana kalau Mi kedap nak mi goreng tak? Mi, MEE, Mi. Sembang apa ni? Salah. Mi ke Mi ke Mi mana kita ni? Mana? Turun ke? Tak. Jangan duk agak-agak gitu. Aku dengan Adam pernah ada kejadian tau. Jadi apa? Dekat IOI. Buat pala tahu sesat. Bawah dulu, bawah. Bawah. Sebab ramai tu dengan bawah. Jangan ikut orang dalam hidup ni. Dah kena ikut orang kadang-kadang. Kalau ikut diri rasa takut sesat macam itu. Itu bukan dia rasa. Itu pala tahu. Apa dah tahu? Kalau ikut orang jangan. Nanti Aku jumpa dah lampu lauku. Dia pakai leyak tu. Betul ni? Dah cakap dah. Bukan orang untuk pertolongan. Bukan Google semata-mata, waste semata-mata. Bukan, kadang-kadang kalau kita buat ni juga. Depan pintu masuk Mana? Tu. Dah lah kita lewat 3 minit Lewat sebab dia pakai samping orang. Patutnya dah awal. Dah sampai kan? So sekarang ni dah berada di booth AIT. Mi, okey Mi? Okey saja. Kau sampai berapa lagi? Awal lagi. Aku nak pastikan anak-anak murid aku semua datang. Weh. Aku kan senior. Aku nak pastikan hujan-hujan datang awal. Wih, baik ni. Perform siap. Siapa dia Syami sebenarnya? So ada lagi orang lain. Macam kenal tu. Dekat cute kan? Yang mana? Oh, yang ni. Ni memang. Wih, kenapa muka aku gitu? Kenapa rambut aku gitu? Wih, siapa ni? Siapa ni? Pak geram lagi handsome dia ni. Wih, siapa tu? Tak nak rekod. Tak nak. Okay, so ni booth AIT. Kalau korang datang nanti jangan lupa singgah, okay? Singgah sebab kita akan berada dekat sini sampai 23 hari bulan. Awak. Dia cakap buat cantik. Okay, so sekarang ni kita orang nak pergi cari songkok je kan? Kita berdua je ke? Pihak. Kita berdua je? Oh, kita berdua je. macam mana nak stay dekat depan tu? Tak ada. Samping tu bijak juga ni kalau beli. Sabar lu, ni baru hari pertama, hari terakhir Kita nak lah. pakai samping yang sama je. Hari kedua, ketiga barulah kita beli. Hari ni kita riki-riki dulu. Riki-riki dulu. Awak nak pakai songkok sebab apa tu? Awak punya rambut tak jadi? Raya nanti saya pakai songkok lah. Awak bukan untuk hari ni. Tak. Awak cantik je kedai ni, warna pink-pink. Saya nak cari songkok yang kena ambil besar terus. Kenapa kepala awak besar ke? Bukan. Saya dah Alah, try besar beli kepala. dah. Kecil-kecil dah besar kepala. Pandai. Saya cari songkok yang dulu ngam-ngam. Sekarang ni saya kena cari songkok yang besar sikit. Jangan ngam-ngam. Bila ngam-ngam, rambut dah panjang, dia tak akan jadi orang. Dia jadi kembang. Dia jadi kembang. Masalah saya nampak makanan je lebih ni. Janganlah. Janganlah tengok. 58. Sinilah barang raya. Saya songkok. Abang. Assalamualaikum. Sihat Sihat Alhamdulillah. Ya Allah. Macam mana? Main dengan tim AI ke? Main AI. Hai. Puasa okey? Ini mau promosikan apa? Baju kurta. Mau baju kurta. Ya Abang, ni. promosi apa ni? Kita ni jual bersama dengan ni laksa. Oh. Ada bubur. Boleh tak nak rasa? Boleh? Allah bang. Allah. Baik. Saya Alhamdulillah. Oh, ramai dengan Sentiasa ikut kita orang ni. saya ikut. Dia macam SBU. Dia daripada belakang tahu sampai. Sihat abang? Boleh rasa. Sekarang sihat? Sihat bro. Sihat. Lama tak jumpa. Berapa bulan tak jumpa? Lama. Lama. Kita tak jadi. Kita bergalai. Lah itu bergalai bang. Tak siap lagi kan? Tak siap bila lah. Saya pun tak tahu lah bang. Masing-masing dah dah tua. So ni mendapatkan kurta korang lah ni. Boleh bang. Boleh tak ada hal. Mendapatkan kurta. Tak pakai hari raya pertama pun, pakai hari kedua, hari ketiga. Yang tengah viral dekat media sosial sekarang ni, kurta AI. Betul. Ada Irfan punya kurta. Boleh dapat sekarang lah. Betul? So siapa yang datang kat Mitek nak rasa laksa boleh Badak berendam ada. Apa ada? Bubur pulut hitam ada. Bubur kacang hijau ada. Ada. Dia apa lagi? Badak Beef berendam, pepperoni, chicken bubur pulut pepperoni, hitam. ayam Korea, ayam BBQ. Sedap ni. Allah Akbar. Sedapnya So, bang. kalau korang tanya kedai tu dekat mana, dia berhadapan dengan pentas. Betul. Rawan korang kena jumpa lah. Betul sekali. Gitu. Dekat dengan booth Khalid Irfan juga. Betul. Irfan pun dekat hall 1 ni juga. Betul. Ada banyak hall ke bang? Ada 4 hall. Mak. Amat kan? 3, 4 kan? Oh, Weh, bukan kat sini je lah. Dekat tempat lain pun ada lagi lah. Okey bang, kita orang pusing-pusing dulu. Selamat Raya. Mak saja satu. Maksudnya, besar kecap nak balas ke guana. Okey bang. Terima kasih, jumpa lagi. Thank you bro. bang. Gimana? All the best. Okey. Ya. Mana So sekarang ni ada banyak Apa ni? Regular. Ini garlic. Nak try ke? Bismillah. Okey. Thank you. Garlic. Gali. Lama. Gali. Makan dengan mushroom ni padu. Jadi mak.
Okay bang, lepas ni pusing-pusing. Okey. Okay. Oh, mak. Oh, okey. Bang, terima kasih. Terima kasih bang. Sedap. Apa benda-benda kat sini? Masya Allah. Dia roti-roti. Rupanya ada 4 hall Mana Mira Filzah? Mira Filzah Nora Danish. Jelek, tak ada. Janganlah. Jangan cari sekarang. Jangan cari sekarang Tak, sekarang ni aku nak cari songkok ni. Songkok. Cari So, ni kedai makanan 4 geram. Takkanlah tak ada songkok. Songkok-songkok semua kat sana. Sabar jap. Kat dalam. Aku rasa aku ada hilang something. Salam. Aku rasa aku ada hilang something. Hilang apa? Bini kau mana? Sampai? Hilang weh. Hilang tu. Sampai hilang. Aduh. Aku dah kata lah, kalau perempuan bagi dia orang jalan depan. Jalan depan. Jangan bagi dia jalan belakang. Kalau jalan belakang sini. Mana Sampai? Ni. Amboi. Kau berhenti tak bagi tahu. Kak, berapa cawan dah ni kak? Cuba ni apa ni kak? Cuba. Satu. Memang kopi apa? Kopi Azhar. Tapi kita tak perlu. Alcantara. Itu maksudnya Alhamdulillah rezeki pemberian. Faham. Sedap itu rasa. Pakai nama bawang putih. Nak rasa? Kita tak nak berkat. Tanpa gula Tanpa gula Tu tak cukup tu. Tak cukup. Ni tak ada gula ke? Tak ada gula. Bismillahirrahmanirrahim. Sepuan. Buah-buahan. Ada gula siapa otak. Weh, ada. Kak, dia tak cukup. Dia tahu kalau dia perangai macam ni tak cukup ni. Oh semua ada. Sedap tu. Sampingan. Masa kami kat sini 4 hari kak. Saya pasti akan beli. Akak ingat muka saya okey. Kita orang datang. Kita orang kat depan ni ya kak? Okey. Terima kasih kak, sedap. Sedap weh. Saya kopi Okey, lover Kak. and saya suka that Okey. one. Okey, so sekarang ni aku rasa tak boleh nak teruskan konten ni. Why tak boleh? Sebab Ali Irfan guna mic aku. Okey. Yang tu tak apa. Yang tu saya tak boleh katakan dah, sebab ni kita kena support lah dia. Betul, kita kena support. Tu tengok mic ada kat situ. Ada warna grey, ada warna baby blue. Bermacam-macam colour ada. Bagi korang, so untuk sizing kita ada SS. Alah. Apa nak nampak dalam kamera? Aku nak replay. Terus balik. Kita tadi. Dekat Sana sana. 1, 2, 3. Buat muka blushing 1, 2, 3. Buat muka marah 1, 2, 3. Wah, marah bersemak. Buat muka sedih 1, 2, 3. So, saya rasa mic tu kena samak balik. Tak bahir. Kenapa Tempat dia sama? Sofi dekat sangat macam ni. Lam macam tu. So, layan dulu montaj-montaj ni, okey? Kalau korang tengok situation sekarang ni, bapak ramai. Ini kalau bawa anak bini ni pastikan tak hilang Ni lagi takut ni kalau hilang. So sekarang kita orang berjalan-jalan dulu, tengok-tengok barang apa yang ada. Sebab ni hall 2. Jadi kita AIT punya booth tu dekat hall 1. So kita pusing-pusing dulu. Jom. Memandangkan hari ni ramai betul-betul. Okey Dek, nak cakap apa Dek? Hai Bapak I. Ucapan hari raya. Selamat Hari Raya. Maaf saya Rohatin. Puasa penuh tak? Puasa. Konten sehari je bang. Ponteng sehari, bagus, jujur. Puasa penuh tak? No. Ponteng berapa? Tak ada ponteng. Tak ada ponteng, alhamdulillah, bagus-bagus. Nanti duit raya nanti claim nanti. Okey. Datang dengan siapa ni? Tak jalan kaki. Jalan kaki. Ui, rumah awak dekat je dengan ni? Kuartus tu depan tu je. Oh, kau depan ni je. Oh, okey, elok-elok jalan kaki. Okay, bang. So situasi sekarang ni dah penuh, dah ramai dah, baru sikit. Abang tolong
Tolong buat sampah. Ramai tak hari ni? Ramai saya sesak nafas. Oh, susah nafas. So ramai gila sekarang ni. Kita boleh tengok orang-orang yang barai. Weh. Macam bapak-bapak weh bila dah ada anak. Aiden jeling je tau. Anak orang tak lah ya. Relax sikit. Weh, jangan barai sangat. Ya, aku dah tak tahu dah mana Asia Pop. Ya. Tengok ni orang yang pandai jaga barang. Dia bergaduh pula. Diam ni. Sekejap. Ui. Aku tak rindu kau, aku rindu dia. Dia jumpa rindu kau juga. Ya. Dia kata, tak sampai nak sembang dapat ni. Korang lah lepas kahwin hilang terus. Okay, man. Raya mana nanti? Perak. Perak. Kau pun Perak? Aku Kelantan lah. Belum kahwin lagi gila. Kalau kahwin nanti rumah sebelah kau ada kosong tak? Thomas ya. Apasal lah? Kau ingat aku nak sangat rumah sebelah kau? Aku sebab Aiman je tau. Bukan takkan sebelah rumah, sebelah bilik pun boleh. Weh, jangan. Jangan. Nanti bila masing-masing busy, dah tak selesa dah. Rina mana Rina? Ha? Rina. Tadi ada. Dalam poket je Sen. Okey, so sekarang ni dah menunjukkan pukul 12.30 dan kita orang pun dah habis shift dah sebenarnya. Habis shift dan kita orang nak balik lah. Tapi sebelum balik tu kita orang pusing-pusing dulu kawasan ni. Tengok barang-barang apa yang boleh beli. Macam sekarang ni ada minyak wangi Arab-Arab kan. Function kat ni. Oh, sedap ni. Okay gang, so aku pun dah sampai dekat rumah. Barai juga Dia bukan penat apa tau. Dia penat drive. Lepas tu ramai orang. Sampaikan kau kena. Ya, bila ramai orang kan, lepas tu kau kena drive balik pula. Balik, oh Allah, dengan jamnya. Ini baru pergi Absolute Bazaar. Belum lagi dah balik Kelantan ke apa. Kau Allahu Akbar. Itu lagi jam tu. Ini kalau sebelum raya pun macam ni, aku rasa seminggu ataupun 2-3 hari sebelum raya tu mesti dah penuh lah. Tak kira lah event apa sekalipun, uptown ke, jalan tar ke, confirm penuh. Tapi apa pun aku nak bagi tahu dekat korang, selamat menyambut bulan Ramadan. Lepas tu selamat hari raya juga lah. Aku takut aku tak buat konten ke apa nanti kan. So aku harap bulan-bulan yang mulia ni korang penuhkan dengan selawat, istighfar, amal ibadat lah. Buat kita pulun habis-habis sepanjang bulan Ramadan ni. Kita push habis-habis sebab kita belum tentu lagi akan ada di bulan Ramadan yang akan datang nanti, means tahun depan. Tapi apa-apa pun, selagi mana engkau cuba untuk menjadi hamba yang terbaik kepada penciptanya, dan itulah pencipta akan sentiasa ada dengan kau. Allah akan memudahkan segala urusan kau. Okay, jadi itu saja random content daripada saya. Minta maaf, minta ampun kalau ada salah silap tutur bahasa ataupun perbuatan. Yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendirilah. Yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sempurna itu semua daripada Allah. Jumpa lagi di next content. Pergi ke kedai membeli garam singgah sementara rumah Cikgu Ayu. Nama saya Pak Igram. Bye bye guys. See you. Assalamualaikum.